Baiklah, saya rasa semua orang sudah bersedia. Apa yang Baby Britney mahu kali ini? Iya. Britney, ayo, tunjukkan kepada kami. Saya mahu burger. Boleh buatkan satu untuk saya. Itu tidak boleh lebih mudah. Hei, jangan keluarkan taring kamu pada saya. Oh, kamu memutuskan untuk mengejek saya, zombie bodoh. Takutlah kepada saya, manusia. Roti ini kelihatan terlalu buruk. Yang merah jauh lebih baik. Roti hitam nampak lebih keren. Kamu semua tak faham apa-apa. Kulit, saya tak perlukan itu. Zombie, boleh tak awak lebih berhati-hati? Baiklah, apa yang ada di situ? Sedikit bawang putih. Vampire, adakah kamu mahu? Kamu bertindak balas dengan pelik. Baiklah, apa-apa pun. Di mana roti saya? Ini yang saya perlukan. Bau busuk yang sempurna dan warna hijau yang cantik. Wednesday, lihat. Vampire, awak suka tak? Oh, aku tidak faham apa-apa. Saya perlukan sayur-sayuran. Mari kita potong-potong. Saya sudah lama di bawah tanah. Oh, tangan saya. Maaf, vampire. Habo? Jangan bunuh saya. Saya sangat minta maaf. Ini semua untuk tunas. Baiklah, sudah tiba masanya untuk memasak. Saya perlukan salad ini. Ia sempurna. Apa? Zombie bergerak. Seronok sangat menakutkan mereka. Baiklah, mari letakkan sedikit silat, beberapa tomato, dan sudah tentu patty yang sempurna. Kita hanya perlu memberikannya sedikit bentuk. Dan juga kita perlukan sedikit keju. Dan saya akan menjadikannya sebagai gigi. Lihatlah itu. Oh, hai kawan lama. Mata akan kelihatan hebat dalam burger saya. Oh, terima kasih banyak. Sekarang mari letakkan mereka di atas. Dan saya perlukan sedikit rasa. Baiklah, kita akan tambah sedikit lada. Ya, lihat. Ia juga tanduk. Betapa hebat. Sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat hebat. Di mana papan saya? Ayasin terkemarcur calling farger and caskian serger volt. Gawid kuwakati gogolans. Oh, yeah. Kebersakian seperti Dominasik Premisa Gardner Sabitchmo. Oh, providerate kamataryak das doslak. Lager it would know for their burger. I bake chaos. Adakah awak pasti, Wednesday? Itu hebat. Itu terlalu kuat. Awak tak perlu charge saya lagi. Saya okey. Saya rasa itu sebenarnya kelihatan menakjubkan. Mari kita biarkan di situ. Dan kita akan tambah bahan rahasia. Oh, ya, saya memang suka. Baiklah, semuanya untuk bayi. Ia mengerikan. Saya akan gunakan sos tomato lama yang baik. Ia lebih menyelurkan daripada virus pelik Anda. Ayar. So, Mike Shrill tergoreng grace so biar di starching prekin deriya untuk hiasan. Ini mata, dan saya ada burger labah-labah yang hebat. Ya, baiklah Britney. Kamu boleh mula. Oh, apa itu? Adakah zombie telah memutuskan untuk memberi saya lengan? Oh, awak tak suka. Saya akan letakkannya kembali ke jiwa saya. Apa perkara seterusnya? Ini kelihatan lebih comel. Saya perlu mencobanya segera. Oh, kenapa rasanya pelit sangat? Adakah ada daging mentah di dalamnya? Oh, tidak. Ia menjijikkan. Saya benar-benar berharap Burger Wednesday jauh lebih baik. Baiklah, mari kita coba tapak kecil ini. Krepek sedap. Dan burger? Wah, itu sedap. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Ya, saya tahu saya akan menang. Oh, itu mengerikan. Rambut saya. Kena betulkan. Berhenti ketawakan saya. Saya akan tunjukkan kepada anda. Yang saya mau makan. Dan saya mau sandwich yang sedap macam ini. Tiada masalah. Oh ya. Senang saya. Baiklah. Xerox Warrior yang sempurna. Relax.
Chimaiking lusugar first size through here. Highway zinger your object there, Ross. Saya mau itu juga. Host the Roy Cage or at Ham, seriously, you sit on Kali. Why not Kali? Tutup bahagian atas dengan roti. Sekarang, Winder semua sisi. Mayor, cut your sardine, mayonnaise, and add sandwiches. So mau kena resing Shirley Mixik, Sarah Kerpura, Sarah Bixam, isang dinosaur. Dan silakan menghancurkannya menggunakan tukul. Oh, itu banyak kekuatan. Ay, say skada dumari. Baiklah, sewarnanya Ya. situasi swan. Si mau sandwich dengan taburan ini dari segala arah. Sekarang, minyak. Saya perlu goreng dengan baik sekali. Oh. Hei, mau ayam? Hai. Tidak kelakar! Oh, besar sungguh perkara ni. Kamu tak faham lawak itu. Dan saya ada keju pelbagai warna. Saya akan menilainya. Pembunuhan. Ternyata sangat hebat. Wah, itu hebat. What the fuck? Lihatlah rama-rama Sangat ini. sedap. Tidak bergerak langsung. Wah, Bagus. Oh, saya terbakar. Oh, saya perlukan bantuan kawan-kawan. Tolong. Oh, terima kasih banyak. Kamu selamatkan saya. Adakah semuanya baik-baik saja? aku teruja. Ini adalah hak setiap orang. Semuanya baik dengan sandwich saya, bukan dengan kamu. Saya dah habis. Wah, tunggu. Saya belum habis. Tapi saya akan buat sesuatu dengan cepat. Ini apa yang saya jumpa dalam sampah. Sedikit makanan kucing. Sebenarnya sedap. Kulit pisang. Bagus. Sedikit gula-gula getah. Saya sudah kunyah awal-awal, jadi ia lebih mudah untuk bayi makan. Saya sendiri mungkin akan makan. Menjijikkan. Oh, Ini apa? asap yang menjijikan. Tidak. Tidak. Bye. Mojang, lihat sandwich yang cantik ini. Ia sangat berwarna-warni. Oh ya, ini sedap. Karena saya sedang saya sendiri yang memasaknya. Hebat sangat. Wah, tunggu. Mari kita ambil gigitan lagi. Sangat. Tidak. Sangat pedas. Seronok. Saya akan bakar semuanya hingga matahari. Apa yang perlu dilakukan? Dapatkan air siap. Oh, terima kasih. Semuanya telah terbakar. Terima kasih. Mudah. Itu soalan Anda. Ya, tidak baik. Jom. Pusingan ini saya mau kek. Apa? Saya kalah. Akan buat. Darah segar, saya akan buat. Senang. Kepala saya hilang. Entah ke mana. Wednesday. Oh, tak kisah. Saya akan mula. Kita perlu buat kira untuk kek saya. Saya perlukan beberapa biji telur. Tangan beberapa kali saya sudah bersahur sampai awal semuanya tak boleh bermain dengan mainan saya. Berhenti buat begitu. Oh, saya ada sesuatu untuk kamu. Ini adalah trampolin istimewa. Hebat, dia sangat comel. Maksud saya, yang menjijikkan. Kembali kepada memasak. Kita perlu masukkan sedikit tepung. Tangan ini terlalu banyak. Keluar. Apa itu? Awak dengar saya? Saya akan makan awak. Rabu. Apa benda tu? Tak apa. Di mana saya tadi? Baiklah. Tuangkan susu. Dan kemudian saya perlukan sekuntum mawar.
So, daripada saya bang cat semuanya dengan warna hitam. Mari panas cabai kes warna odeng gabai in maze one kuala fan. Soda maze untuk membakar tunggu sebono. Saya makan tunjuk banyak anu isu memasak sebenar. Kaya awal speak maskan Pontianak yang saya dapat daripada ibu kegemaran saya. Sekarang mari kita cari resipi yang betul. Baiklah, mari kita mulakan. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. Kemudian sebenarnya saya akan betulkan solakan saya dulu. Sedikit tepung, susu, dan pewarna merah. Mari kita kacau dengan baik. Kita perlu lakukan ini dengan cepat kerana ada banyak lagi yang akan datang. Hamba Chofuit, piawan kerja yang hebat. Baiklah, hey. Mari kita teruskan. Masukkan ke dalam acuan dan hantar untuk dibakar. Wah, ini adalah buku Pontianak. Ada apa-apa yang berguna di sini? Tidak. Ini sangat rumit. Saya langsung tidak faham ini. Saya rasa saya patut guna macam itu. Ya, kita akan ada serdah. Kemudian saya akan tambah garam dan gula. Dan sekarang bahagian kegemaran saya. Zombie. Apa yang salah dengan vampire? Ya ampun. Astaga. Saya tidak tahu. Apa yang awak mahu saya lakukan? Perlukah saya ikat? Apa yang awak dah buat? Lepaskan saya. Aduh, siapa yang buat ini? Darah siapa yang patut saya minum sekarang? Baiklah. Saya akan terus membakar. Mari letakkan krim di atas kek. Maaf, boleh saya rasa? Saya akan bayar untuk itu. Tidak. Hanya $1. Saya akan ambil ini. Saya harap ia sedap. Zombie ini. Saya rasa darah perisa strawberry akan hebat untuk kek saya dan sedikit lubang. Sangat menakjubkan. Dan tuangkan semuanya ke atas kek. Work harder. It's Sanitas. Where is senakjokan? Word Liker Sir is hiasan. Kik kalawar chantik Sir Stow Shop. The kinker and jijikian. I were jukerd kick Sir Kagits Haybert. Zibber kick Hadom Sure Saker were Shalurki. I grew just cotton cream and Hajikan was Senate in a spatula. Jene Kazalan being Mujaman Shwani. Yeah, as much a convexing, Hada. Hebat! Kaya menakjubkan. Menyusun tulang-tulang. Lapisan kedua akan ada laba-laba. Dan yang ketiga akan seperti raksasa di bawah katil. Kek saya yang menakjubkan sudah siap. Di mana tulangnya? Zombie, saya akan lepaskan piranha pada kamu. Hey, berikan saya tulang itu. Menjijikkan. Ups. Macam mana saya nak letak tulang macam tu pada kek anak perempuan? Baiklah. Mungkin dia tak perasan. Kek sudah siap. Jadi baik kek milih rasa. Zombie, you tak buat apa-apa. Tidak, tunggu. Saya akan lakukan semuanya. Saya akan gabungkan dan saya akan otak kering sedikit ini dan sedikit sirap. Saya rasa saya boleh. Saya rasa ia sudah siap sebenarnya. Saya tak boleh masuk. Ayo. Yeay, kek sudah siap. Apa benda itu? Saya tak mau makan, tapi saya kena cuba. Harap saya tak jadi zombie lepas ini. 1 gigitan. Hey! Ew, tidak. Saya tak boleh. Tidak. Teruskan. Kawan. Kenapa biskut ini begitu lembek? Saya tak boleh. Lebih baik saya cuba kek merah ini. Ia lebih cantik. Oh, wow. Lihat itu. Ia sangat lazat. Baiklah, ini pasti pemenangnya. Tiada matahari. Saya nak berbola daging. Jumpa lagi. Baiklah, pasta biasa. Betapa primitif. Lian Ham, Mr. Fursal. Baik.
Saya kena buat ini. Baiklah. Kita cuba sekali lagi. Ibo. Kita semua sudah kena. Apa yang sedang oh. berlaku? Dan begitulah cara untuk mengunyah gula-gula getah. Lihat biskut ini. Dia sangat comel. Adakah kamu mau saya memberikannya kepada kamu? Ternaka, kau sangat menjengkelkan. Ceriamu. Jangan menangis. Tolong. Kamu akan banjiri semuanya di sini. Baiklah. Kita tak perlukan banjir besar. Walaupun ada kelebihannya. Saya ada air dan masa untuk memasak pasta. Mari kita patahkannya dan masukkan ke dalam. Berikan sepes tomato ini. Saya akan buat... Sekarang macam mie hitam. Ini berbahaya. Kan digging sar. Oh, no stories. Roger Kirshon so jerken maya. Baiklah. Wah, itu aku. Baiklah, biar saya masak sesuatu juga. Saya akan ambil gula-gula getah dan canaikan. Saya perlukan ia menjadi rata. Sekarang saya akan potong mie dari gula-gula getah ini. Menggunakan mesin khas untuk itu. Oh, betapa licin dan cantiknya ia. Ternaka. Sekarang saya akan ambil Nutella. Ya, sedap. Ini ialah. Menuangkan ke atas bisa. That's that it? Ya, betapa berwarna. Cantik dan seronok. Bau apa itu? Oh, semuanya terbakar. Lagi. Di sini. Lebih baik. Terima kasih, Badut. Saya tak dapat melakukannya tanpa Anda. Maaf. Berhenti. Semuanya sudah siap. Baiklah. Apa itu tadi? Labah-labah? Saya tidak suka. Ternaka. Dan mie yang cantik ini sangat cerah. Sedap. Oh, tidak. Saya gembira awak suka. Baiklah. Itulah petunjuknya. Apa-apa sahaja. Kuasa. 13, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12. Gadis-gadis, berkumpul. Baiklah, Emma akan tunjukkan hidangan kepada kita. Saya mahu kek. Baiklah, semua sudah bersedia. Apa yang perlu saya lakukan? Baiklah, saya ada idea. Saya akan buat kek berbentuk istana. Ia akan jadi sangat hebat. Memotong acuan, membuang bahagian lebih, dan ia selesai. Yeay! Oh, menakjubkan. Terima kasih, Nenek. Ya, ia sedap. Semua ini untuk kek, bukan? Oh, ia kelihatan sangat cantik. Letakkan lebih banyak krim, dan inilah istana merah jambu saya. Sekarang kita perlu membuat menara yang cantik. Saya akan gunakan cone wafer untuknya. Dan kita perlukan sedikit icing biru untuk menjadikannya sangat hebat. Sekarang, kita perlu gunakan taburan berwarna di atas segalanya. Cantik. Saya akan gunakan sedikit coklat sekarang. Ini akan menambah lebih rasa. Dan menghias dengan marshmallow kecil. Wah, lihat itu. Dan bendera merah jambu di atas.
Main soy. Dan sekarang mari kita tuangkan semuanya ke atas kek. Oh, masa untuk sebahagian coklat bar. KitKat sangat sesuai. Menyusunnya di sekeliling dan beberapa strawberry untuk kecantikan dan rasa. Mengikatnya dengan rebel merah untuk kecantikan. Dan kuih saya sudah siap. Nenek sungguh hebat. Bekukan. Saya akan tunjukkan kepada anda apa itu kek yang benar-benar menarik. Saya perlu sapu krim hitam pada kek dan ratakan semuanya. Baiklah, aku tunjuk. Tidak akan beku. Oh, terima kasih. Gembira awak tahu apa yang saya mau. Tuangkan marshmallow cair ke dalam acuan. Sekarang keluarkannya dan lihat itu. Pancuran putih saya nampak sangat cantik. Menghias kek. Dan kita perlukan sedikit emas. Oh, kelihatan sempurna. Dan bahan terakhir, sirap strawberry. Saya suka sebab ia mengingatkan saya pada darah. Tuang banyak-banyak. Selesai. Oh, Mak. Kenapa Mak buat Babi begitu? cilik? Oh, kek ini kelihatan sangat menarik. Cuba kastil ini. Sangat sedap. Kerja yang hebat, Amy. Saya sayang awak. Dan apa yang nenek buat untuk saya? Ia kelihatan luar biasa. Mari kita lihat. Oh, saya suka KitKat. Oh, ada kegemaran saya strawberry. Nenek memang pandai masak. Apa di sini? Wednesday. Adakah kamu cuba menakutkan saya lagi? Baiklah, saya akan cuba. Tengkorak nampak pelik, tetapi ia sedap. Saya mahu lebih lagi. Sedapnya. Wow. Saya sukar memilih pemenang, tetapi ia rapuh. Ia Yang terbaik. sedap. Emma kecil, apa Oh, tunggu. Saya mahu milkshake. Baiklah, Nenek. Ini untuk awak. Awak tak setuju? Saya akan lakukan. Bagus. Baiklah, apa yang perlu saya guna? Saya akan mula dengan susah. Oh, kuku. Oh, Anda keluar. Sudah siap. Maaf. Mari kita bersihkan. Kita perlukan ice cream. Betul. Ayo. Dan sekarang kisah semuanya sangat baik. Bisu baik. Mari kita beralih kepada Nutella. Ia berwarna kuning. Masuk ke gelas saya ke dalamnya dan ke dalam taburan warna-warni. Mulut saya sudah berair. Ia akan menjadi sangat baik. Nerd Skimmies memang terbaik. Campurkan semua sekali. Dan sudah tentu sedikit krim putar di atas. Ini yang terbaik. Saya pergi. Kerja yang bagus. Untuk milkshake Manusia. saya perlukan susu segar juga. Sedikit ais krim coklat dan sebatang coklat. Nenek tahu cara menggembirakan cucunya. Ia mengambil masa yang lama. Ini pengaduan untuk Anda. Awak tolong saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk ini. Sekarang saya akan menikmati milkshake yang hebat. Oh, jahatnya. Didera. Naik darjah. Saya hebat. Saya adalah coklat. Ini dia. Urgery, sedih. Bro, Nini. The ice cream sa samaransi ialah pistachio. Ifrit kerja yang berderamuan. Campurkan semuanya. Tambah sedikit sirap strawberry. Saya akan menggunakannya untuk menghias gelas.
Edverem khususan sing siguro yung cocktail isa. Apa yang saya terlupa? Ting, tolong saya. Oh, bagus! Astaga! Hei, pencuri! Pulangkan krim putar itu! Bagaimana mereka boleh menang? Sir Worksy Ting. Good night, your foreigners. Were you preparing? Oh, yeah. Stir bibek. Tami Mar Pontiac. Sir the staring iteria. Bon appetit, sayang. Nikmatilah. Haha, wuhu! Yang ini sangat sedap, tetapi saya dapat rasa rambut. Oh, menjijikkan. Saya pasti tak akan minum ini. Jangan. Oh, saya tak peduli. Betapa pandainya raksasa itu. Dan gula-gula getah sungguh Jangan hebat. tanya saya sangat sukakannya. Sedap. Aku. Ya, ini. Milkshake nenek masih ada. Memang hebat. Grab! Emma, Musnah! awak seterusnya. Oh ya, raja-raja saya. Jangan menakutkan seorang wanita. Siapa yang tamatkan ini? Dalam pusingan ini, kamu perlu membuat koktail untuk saya yang sedap dan cantik. Akan dilakukan. Tiada masalah. Bagus. Pilihan menang-menang adalah untuk membuat koktail dari apa yang Margot paling suka. Sebagai contoh, anda boleh mula dengan gula-gula sisa toksik. Tetapi saya tidak memerlukan gula-gula lollipop itu sendiri. Saya perlu menjadikan gula-gula ini berubah menjadi jisim cair. Secara amnya, saya perlu mencairkannya. Bagus. Sekarang masanya untuk menambah gula-gula Skittles. Wah, jom kita buat ini. Tidak ada keraguan mengenainya. Semua orang suka gula-gula ini. Tetapi, pertama sekali, ia perlu dibahagikan mengikut warna supaya ia kelihatan cantik apabila diedarkan di antara cawan-cawan berwarna-warni dan enak kita. Dan sekarang, tiba masanya untuk Sprite. Mari tuangkannya. Daripada kamu menjadi sayur cocktail, cuma seorang heavier rider yang suruh membuatnya. Saya biar kegoyan pin rambut untuk ini. Oh, macam mana? Apa? Dan manis? Miskin Rebecca. Okay. Hai pemandi Sprite, tapi itu bukan semuanya. Berjenis koktail tanpa krim putar dan sedikit gula-gula tidak memudaratkan. Sudah sampai masanya. Karya agung saya sudah siap. Anda sangat hebat. Tapi koktail Anda tidak sehat langsung, betul tak? Dia sih menunjukkan vitamin. So, this cocktail itu harus saya yang versi movie. Vitamin sherbet, your sayur. So, mengapa tidak buat saja cocktail sayuran? Si Brian, my different share si Margot. Macam cover in our burger, bro. Hai Sir Ferguson tinggal tulis kaya saya nak Fredebet cocktail share dengan sirap strawberry. Saya akan tuangkannya ke dalam gelas supaya ia segera menjadi lebih cantik. Kemudian, Sprite akan beraksi yang saya akan perbaiki sedikit dengan bantuan sirap hijau. Grinch, saya perlukan bantuan awak lagi. Curi sedikit krim putar untuk saya. Tuhan, nanti aku akan hancurkan benda ini. Ia sangat menakutkan. Hei, dan ia masih krim saya. Terima kasih. Kalau bukan semuanya dengan betul. Anda baikkan cuma bergorsiau. Akhirnya, saya akan tambah krim ke dalam koktail dan tentu saja, kenapa tidak hias dengan mata marmalade? Pada pendapat saya, ia menjadi menarik. Margot, tentukan koktail mana yang menang. Hari Rabu selalu ada yang paling asli. Mari kita lihat, bukankah itu koktail yang sangat sedap? Marmalat ibarat ceri di atas kek. Lebih tepat lagi, sebiji mata. Nenek, adakah kamu telah mencampurkan semua sayur-sayuran lagi? Kamu telah membuat kacau. Dan adik saya sekali lagi mencipta sesuatu yang hebat. Mari kita coba rasanya. Menakjubkan! Rebecca, kamu menang lagi! Hore! Jangan! Jangan risau. Sword Warrior Warrior under the burger. Saya nak burger. Tunggu, Apa? kita ada channeling baru. Saya akan ambil. Senang sahaja. Si burger. Saya nak pergi Burger King. Diberi dengan roti biasa.
Bosan kan? Pergi yang berlekan. Kuati hitan stamsyam. Terima kasih. Ayos rasanya menggoreng resipi rahsia saya. Sentiasa menjadi lazat dan rangup. Sekarang daun salad. Dan sos cili super pedas saya. Oh ya ampun. Itu dia. Oh ya ampun. Ada kau baik-baik saja. Saya takutkan nenek. Ini cuma sos tomato. That really perinting. Walaupun ia selalu kadila risk berbay. Terima kasih kerana menonton. Saya nak mati. Jangan pedulikan saya. Jangan panik. Tidak. Habis dia semuanya di bawah kawalan. Potong ay daging with isda digoreng. Bau yang menakjubkan. Wanginya sedap. Sekarang keju. Nampak seperti cakar. Sentuhan terakhir. Burger Exi should dengar beres dasar. Ariel jahat. Oh, terima kasih benda. Terima kasih banyak. Saya serve mengenainya. Bagus. Saya tidak akan sentuh daging ini. Tolong jangan. Kuang saja. Saya takkan bagi kepada awak. Ayolah, benda ini masih berguna. Saya akan buat burger marshmallow. Tertirik yang bertuhilah hidup bahwa marshmallow boleh mengembang dalam gelombang mikro. Hebat. Saya berjaya. Bagus sekali. Terima kasih, Nenek. Mari teruskan. Saya akan potong menjadi 2 bahagian. Sekarang saya akan gunakan Nutella. Ia berperisa strawberry dan coklat biru. Bagaimana dengan marmalat pelangi? Ya, baiklah. Ada banyak sekali. Wah, itu burger yang menyeronokkan. Tambah beberapa detail manis. Wah, bagus. Ia macam raksasa kecil, tetapi yang comel. Nenek. Oh, saya terleka. Mari kita gorengkan patty dulu. Ambil 2 roti. Saya mayonnaise, salad, tomato. Oh, itu sekali. Saya sos tomato. Dan 1 lagi roti. Lihat kotak raja nenek saya. Ini adalah kotak saya. Kawan saya semuanya relay dengan penuh kasih sayang di sana. Terima kasih. Seronok. Apa? Nikmati. Sayang. Itu hebat. Wah, dia tak menggigit. Selamat tinggal. Itu seperti lada panas. Saya tahu. Saya takkan suka. Saya lebih suka burger dari Nenek. Pasti tiada bahan yang pedas. Jadi gila, Abe. Hebat. Kunyah. Terima kasih, Nenek. Tidak. Apa? Betapa lucunya unicorn itu. Ia sungguh seronok. Saya pun tak tahu kepada siapa hendak beri kemenangan. Oh, sekarang saya tahu. Abang saya. Nenek. Oh, selamat tinggal Rabu. Begini aja ini nampak sedang bergembira. Baiklah, cuba dicari gangguan. Masa untuk kita ketahui apa yang akan kita masak? Burger? Wah. Jadi, adakah kamu semua bersedia untuk cabaran baru? Mari kita mulakan. Sebaris Nashville di Rasul Burger. Ya, kau yang siapa yang kasih sebisbeng. Sekarang kita frisuran daging cincang. Nanas bang, may bisbebol, daging cincang. Abas dalam kuali. Satu dengan spatula seperti ini. Patty-nya sudah siap. Sekarang sekeping keju yang lazat dan tentu saja burger apa yang tanpa tomato. Ada bawang dan roti di atasnya. Wow, Nenek memasak dengan tugas yang begitu. Kerja bagus, Nenek. Sekarang giliran kakak pula. Nampaknya roti biasa tidak sesuai. Apa? Donat?
Betapa lazatnya. Aku tak mahu donat sebab sempurna bahagian. Sekarang untuk coklat. Betapa manisnya. Tetapi kakak, ada sesuatu yang lain. Ia gel masam. Ia sangat lazat, tetapi sangat masam. Sekarang mari tambah marshmallow. Iced marmalades and syrup berry. Sekarang kita tutup burger keajaiban kita. Cantiknya. Nampaknya nenek menghargai hasil kerja cucunya. Tetapi seseorang itu tidak mudah untuk terkejut. Kini first person siwer sebagai sister Hoti. Health is sohor yang hitam. Goreng patty seperti ini. Apa yang Wednesday sedang lakukan dengan sekeping keju? Wah, nampaknya keju ini kelihatan hebat sekarang. Sepotong timun. Wah, burger ini nampaknya ada mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang kurang. Baguslah di sebelah Wednesday. Selalu ada tangan yang akan membantu dengan apa-apa masalah. Mata marmalade. Hello. Ala punya selain serius kemoy, Wednesday. Hey, boys, berhati-hati nenek. Kewal stay sepenuhnya sering berbahaya. Sekarang mari tambah ais ke dalam burger. Wah, lihat si raksasa ini. Di Franken Mackinson itu saya masih nampak menyelerakan. Tetapi burger mana yang paling sedap? Sekarang kita akan tahu. Margot, giliran awak. Oh, betapa laparnya saya. Burger ini kelihatan luar biasa. Mari kita coba. Sedap. Saya suka. Jadi, apa yang seterusnya untuk kita? Mari kita ambil gigitan pertama. Adakah itu madu? Burger itu bukan yang awak perlukan. Jadi, apa yang kita ada di sini? Ini adalah gula-gula kegemaran saya. Kudapan marmalat dengan donat. Ia memang kegemaran saya. Baiklah, masa untuk pilih pemenang. Dan itu adalah burger ini. Ya, ini pemenang kita. Wah, tahniah kepada Wednesday. Adakah saya sahaja atau dia tersenyum? Wednesday tersenyum. Wah, ups, nampaknya ada yang malu. Kelihatannya... Yang awak mahu kali ini? Tidak, tiada sesiapa. Sup nampak hebat. Mari kita mulakan. Baiklah. Oh, baiklah. Benin! Apa? Benin! Oh, berhenti. Berhenti memukul doh. Oh, biar saya tunjukkan cara untuk melapikan doh. Kalau awak mahu. Untuk melakukannya, kita perlukan Anda perlukan sesetengah sedikit. penggelek. Oh, Granny. oh. Hei, lihat itu. Ia sempurna. Ya, bagus. Tapi saya akan lakukannya sendiri. Saya tahu, saya akan buat dough pizza sendiri dengan getah. Itu genius. Tengok tu. Mendapatkan semua hubah-bubah ke kawasan yang saya mahu. Menggunakan kad khas untuk menggulungnya. Dan tak ada. Ia kelihatan menakjubkan. Bagaimana dengan yang lain? Oh, awak buat dengan hebat, manis. Apa yang akan dibuat dengan saya? Tidak. Sedikit pesto tomato. Restrunya parut banyak keju. Apa itu? Pepperoni? Tidak, saya akan potong beberapa zucchini. Oh, itu lebih baik dan kegemaran saya. Tomato. Dan tentu saja sedikit brokoli. Hebat. Oh. Saya harap pizza ini hangus. Sekarang, masa untuk pizza saya. Kita mulakan dengan mewarnakan dough. Dan, hebat. Terima kasih. Saya akan gunakan sedikit pepperoni. Sekarang, sedikit lada merah. Sudah tentu, sedikit keju. Ah, lihat labah-labah ini. Ia memerlukan sedikit api. Tulis dalam Sekarang komen, masa apa kita- nama yang anda akan berikan pada labah-labah ini? Mungkin Carl atau Dan? Sempurna. Mari dapatkan. Oh, hampir terlepas meja. Pizza saya sudah siap. Oh, Rabu, kamu menangkap raksasa. Saya patut lihat Aku memang sendiri. tahu kau akan suka. Sudah tiba masanya untuk pizza saya. Saya dapat satu idea yang hebat. Lihat itu, marshmallow cair atas dough gummy saya. Sudah tentu, hati. Dan
dan beberapa gula-gula lagi. Itu menakjubkan. Oh, taburan! Selesai. Tunggu sayur-sayuran. Laba-laba. Saya mahu mulakan dengan ini. Mari kita cuba. Ia dibuat daripada dough. Apa ini? Oh tidak, saya terasa panas di dalam. Prabu, itu tidak okey. Apa ada di dalam ini? Siapa di sini? Aduh, sayur-sayuran. Apa rubah? Tidak, Nenek, ini bukan pun pizza. Apa yang Annie buat? Oh, saya sudah bersetuju. Tunggu, adakah itu gula-gula getah? Hebat. Bennett, awak yang terbaik. Awak pemenangnya. Tahniah. Apa? Betul. Seronok.